Aku dah cakap dah, kad ni gelak dia mahal loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku Aidil dan welcome back to channel aku. Alright. So hari ni Myvi merah ni sebenarnya aku dah buat kerja dah. Kejap lagi aku payung. Aku buat kerja. Apa yang aku tukar untuk Myvi ni, belakang dah buat dah. Ni semua buat dengan kita orang. Dia pakai lampu MK7. Okay. So lampu depan ni, tu dia. MK7. Kalau korang nak tengok, jangan skip video ni. Kat ni, kat sini pun sama kita dah buka. Tetapi ada satu masalah. Yang ini dia pakai honeycomb. Myvi punya bumper dia ada 3 clip, 3 skru. Yang pertama 1, 2 tengah dan sekali ketiga. So sekarang ni, yang ni aku dah buka dah clip dia. Cable tie dia. Sebab aku nak buka skru bumper kat sini. Tengah ni, tepi ni satu. Baru kita boleh koyak bumper ni habis. Sebab kita sekarang ni kalau tak ada nak buka skru ni tak boleh nak koyak tau. Efek nanti kita koyak kat sini. Kita nak keluarkan lampu ni keluar. Buka sikit je sebab aku rasa kat sini jagi susah nak buka. Susah nak pasang. Okey, dia buka. Ada orang ambil T10, ada orang ambil T10. Ini budak ambil T10. Okay, so sekarang ni lampu dah buka. Ada benda yang kita nak kena sentuh sikit. Yang pertama, kejap lagi kita akan sentuh fuse box. Sekejap lagi kita akan tarik salah satu fuse yang bertanda 10 sebab kita nak sambung dekat sini. Lampu ni bukan 100% plug and play. Ada benda nak kena operate. Okay, ini adalah proses 50% daripada yang semua. Kita ada 50% lagi proses di mana wire ni, ini hitam ni nak kena sambung ke body, merah ni nak kena sambung dengan fuse box sana. Sama lah macam sini. Tapi ini mesti komplit kan. Nak sambung kat mana? Sini ada mana fuse box. Tak. Sini tertarik, masuk dalam ni. Tumpang kat sini, satu hala ke sana. Tapi tak boleh pakai macam tu saja. Kan terbakar kita akak ni kan. Kena pakai yang ni. Dia gelak dah, dia gelak. Gelak dia yang mahal tu. Aku kalau bagi mic kat akak ni, korang dengar dia punya gelak dia ni tau. Dia tak nak. Tahu takut lah. So kita kena pakai ni. Orang kata apa, fuse connector. Ni more safety lah. Aku ada banyak. Kita ada macam-macam lah. Sebab lain kereta lain pakai. Ada mini, ada micro, ada standard, ada big. Aku tak boleh tunjuk wiring tak boleh lah, itu sendiri punya resepi lah. Apa yang aku pakai, adapter dia semua. So ini adalah wiring dia. Semua dah siap settle. Alright, badan. Start engine. Okay, kau nampak nampak dia bergerak, nampak? Benda ni hidup tau. Okay, so ini DRL dia. Mana kata enjin hidup, dia hidup. Siang, malam, subuh, zuhur, asar semua dia hidup. Okay. Dapat signal? See? Wah. Dia tak jadi Myvi dah ni. Cantik kan? Alright, untuk hidupkan lampu, lampu ni memang terang, sumpah. Lampu ni memang terang.
terang daripada lampu asal. Nanti malam nanti akak ni boleh test. So sekarang ni kita cuba matikan lampu kedai dulu, kita nak tengok. Okay, ni dia punya terang dia. High beam. Oh. Kena. Nampak? Oi, lawa weh. Cik matikan lampu. Wah. Signal kiri. Kanan. Ngam. Semua dah settle. Kita naikkan bumper, ikat balik honeycomb. Lepas tu kita ending. Aku dah cakap dah, akak ni gelak dia mahal loh. Madan jap, kita kena pasang ni tu. Alamak. Tak apa, buka balik. Selak ni je. Selak dua ni. Lepas tu pasang balik. Dah siap. Ya, dah siap. Okay geng, Alhamdulillah. So korang tengok perjalanan ni tadi. Minta maaf bab wiring tu aku tak boleh nak share. Itu sendiri punya resepi lah. Okay, jom kita tengok bahagian depan. Kita berjaya sumpah Myvi ni jadi Volkswagen MK7 Golf R. Cuma logo tak dapat nak tukar. So ini korang boleh lihat dia punya DRL dia, running signal dia. Okay, lampu ni masa dia keluar harga dia 1,620 dekat Shopee. Kalau sekali pantaran 1,620 dulu aku sekali pasang. Sekarang ni dah jadi 1,500. Kalau Shopee 1,500 sekali hantar, aku pula 1,500 sekali pasang. Okey tak? Baloi tak? Orang kita kan sikit-sikit Shopee. Tak, aku sekali pasang terus. Tak ada masalah punya. Boleh kau tim. Okey, ni Akak Mira. Dia diam. Dia takut orang rakam gelak dia. Okey, kereta ni akak ni dah buat dengan kita banyak part daripada lampu belakang Sampai lampu depan, sampai spoiler, sampai skirt. Lagi apa lagi? First dulu pasang semua kit lah. Lip depan, kiri kanan, belakang. Dengan spoiler belakang tu. Lampu kaki. Diffuser belakang. Lampu kaki. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih untuk Akak Mira sekali lagi. Alhamdulillah dia support A to Z. Thank you so much. So last kali akak request pasang takero. Ini takero dia. So itu saja. Dan last kali minta ni pasang apa? Bunga cengkeh kita orang panggil. Gelak dia mahal. Aduh. Lampu ni 1,500, dia mahal lagi gelak dia. Minta maaf kan gurau Okay. Alright, so itu saja. Terima kasih korang stay dalam video ni. Untuk ke next video, aku tak tahu nak video apa lagi. Tapi insyaAllah kita akan buat pasal Azhar pula, pasal ambient light hari Isnin. Dan video akan keluar mungkin lambat lagi sebab kita nak release video Myvi ni. Jadi, korang subscribe video aku untuk next video yang akan datang. Terima kasih support. Assalamualaikum.